Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Blog Syarizan. Kepada korang yang dah subscribe kepada channel ni, ada dalam lebih kurang 1,300 orang. Dan kepada korang yang mungkin baru jumpa channel ni, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng kat tepi tu. Hari ni aku nak buat satu challenge. Ini adalah hari pertama challenge aku, iaitu kita nak buat vlog selama 30 hari geng. Bermula daripada hari ni 30 hari bulan September sehinggalah 31 Oktober geng. Aku nak buat 30 hari. Ngam-ngam 30 hari. Setiap hari aku nak bervlogging. Aku tak kisahlah aku pakai kamera ke. Sekarang ni aku gunakan aku punya kamera Sony ZV-1 ni, yang aku attachkan dekat aku punya komputer gunakan OBS. Nanti kalau korang nak tahu, boleh nanti aku ceritakanlah berkenaan dengan ni. Okey, kita skip benda tu semua. Mungkin aku pakai telefon ke, pakai Insta ke, mungkin pakai GoPro ke. Tapi basically aku nak buat vlog ni setiap hari untuk 30 hari yang mendatang. Bermula daripada hari ni 30 hari bulan. Dan 30 hari ni, 30 hari bulan ni mungkin korang semua dah mula cubalah untuk isi minyak gunakan kat Kemalalan tu kan, dengan inisiatif Budi 95 tu, boleh dapat RM1.99. Okey, kita lupakan tentang hal tu. Pada korang semua yang mungkin dah cuba, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Ini adalah video intronya untuk hari yang pertama. Aku akan tunjukkanlah vlogging apa yang aku nak buat. Tak pastilah macam mana. Mungkin aku akan gunakan phone aku ke, macam-macam lah aktiviti untuk hari ni. Dan seterusnya 30 hari yang mendatang. Okey. Dan seperti mana yang korang nampak aku punya channel ni, agak sendu sikit lah. Memang tak ada niche dia. Macam-macam yang ada. Dan dah lama tak post video. Post video pun post macam tu je, kadang-kadang je. Inilah aku nak buatkan daily habit aku, iaitu kita nak post video setiap hari bervlogging geng. Seperti ini Dan apa aktiviti aku. Dan aktiviti hari ni macam biasa, tadi pagi lepas subuh je aku berjogging dalam 5.3 km lah dekat Seri Tasik. Untuk tengok video tu, korang boleh tengok video yang sebelum ni itu salah satunya lah. Aku tak ada rakam pun sepanjang hari lah berkenaan dengan jogging tu, tapi adalah kadang-kadang So ini adalah challenge aku untuk kita buat video setiap hari geng. Setiap hari kita akan buat video vlogging berkenaan dengan apa. So lepas ni aku ada training kat luar, kat Cyberjaya. Kita tengok macam mana keadaan dia. Mungkin aku akan record ataupun tak. Kalau aku malu, mungkin aku tak record lah. Ini sajalah video yang ada. Tapi itu dia geng, kita punya challenge 30 hari kita akan buat video vlogging berkenaan dengan daily routine ke apa-apa ke lah. Okay. So, okay geng, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video yang pertama untuk daily vlogging aku. Let's go geng. Okay geng, sebelum kita pergi training ni, sekarang ni aku ada buat aktiviti lah sikit dekat rumah ni, berkenaan dengan macam mana kita nak kumpulkan pendapatan lebih sikit. Dia macam orang kedekut pula aku pendapatan lebih sikit daripada barang-barang yang terpakai ni. Kau tengok sini aku ada ni kotak-kotak. Banyak ni kotak ni. Tapi itulah, sebelum ni aku main buang je. Aku tak tahu boleh sekitar semula. Sebab selepas aku duduk dekat rumah tinggi ni kan, aku dah jarang pergi ke pusat kita semula untuk jual. Aku letak je kat bawah. Jadi bermula daripada bulan ni juga geng, aku akan mula kembali aku punya aktiviti untuk kita semula lah, kotak-kotak yang ada. Sebab kotak-kotak ni banyak geng. Jadi sayang pula. Jadi mungkin kita boleh tambah sikit kita punya ke dalam akaun kecemasan kita tu. Tak banyak pun tak apa, tapi kita boleh add lah macam ni. Tu sikit kan. Dan adalah beberapa lagi kat sini ni plastik tau. Ni plastik dalam ni. Ni plastik-plastik yang telah dikumpul oleh wife aku sendiri. Mula-mula tu dia kumpul banyak. Lepas tu dia rasa macam dah tak muat. Sebab kita duduk rumah tinggi ni, dapur pun kecil. So kita cadang untuk jual sajalah. Tupperware plastik tu lah kan. Sebab Tupperware yang tak plastik, Tupperware daripada Tupperware pun dah banyak. So ni antaranya. Dan juga ada beberapa lah besi, kertas semua kan. So kita akan cuba kumpulkan. Mungkin nanti ada vlog yang aku akan bawa barang-barang ni pergi ke pusat kita semula. Okay geng, jomlah kita pergi training. Dah beberapa kali dah nak pergi training ni. Let's go. Ini kita punya sapan nampak.
Ni Ching cakap tadi mi. Ni sebenarnya spaghetti. Cik Noh ya. Daripada dalam Docker file kita tu, kita boleh panggil git tu dalam tu. Dalam tu dia pecahkan semua yang kita compile. Tak payah kita pun 22 LTS dia, 24, 23, 24 tu tak ada LTS kan. 22. Let's say minggu depan ada keluar LTS 23 kan, version 23 kan. So kita type je. Docker fokus full je. Tak payahlah. Tak payah nak downkan apa benda semua, tak payah. So bila Boleh bagi boleh mantap. Kan? Tengah tengok apa ni? Tu yang jalan tu, dia orang cakap route untuk Max 2. Oh, mahal lah. Ha. Tak ada. Lepas tu saya ingatkan MRT akan lalu sini. Tak ada. gambar mana Kalau MRT lalu sini, ini. Dengan view dia. View hutan. View highway tak siap. Tak. Tak Apa yang ni? Yang penting panas. Alright gang, so habis training kita pukul 4 pergi solat jap je. So next destination nak kena pergi balai Kena pergi balai serahkan IC yang aku jumpa semalam tu. So jom lah kita pergi balai Putrajaya. Idaman geng. Zone test 350D. Mantap. Alright geng, so sekarang ni aku dekat balai ni. So dah serahkan IC lah. So bagi je kot, tak ada buat report apa lah. Pesan balai lah. So ni Balai Polis Putrajaya. Alright guys, itu dia vlog seharian daripada awal tadi aku pergi training. And then itulah kebanyakan video-videonya kat training. And then aku pergi ke Balai Polis Putrajaya untuk serahkan IC yang aku jumpa tu. So itu dia vlog yang pertama, macam mana geng. Jadi tak ada apa. Jadi inilah challenge kita. Vlog hari yang pertama geng So aku dah tandakan mark pada kalender 30 hari bulan. Ini adalah hari yang pertama. Dan seterusnya 31 hari bulan yang mendatang. 31 hari yang mendatang. 31 hari bulan pula. So esok pula guys, apa yang aku nak paparkan aku pun masih belum ada idea. Tapi kita tunggulah, nantikan Okay gang, kita jumpa dalam video esok. Assalamualaikum.